Jikalau ada dulang di tangan, jangan biar jatuh terhempas. Jikalau ada senjata di tangan, jangan biar orang nampas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Aisrayan bin Muhammad Zulkifli, berumur 11 tahun dan murid kelas 5 Al-Kazini SKKTP Serdang 4 akan mengulas sebuah buku yang berjudul Silat Warrior. Kawan-kawan, adakah kamu pernah mempelajari ilmu seni bela diri? Jika pernah, sudah tentu kamu biasa mendengar ayat ini. Gunakan seni bela diri ke arah kebaikan, bukan sebaliknya. Pada hari ini, saya memilih sebuah buku yang berjudul Silat Warrior. Buku ini telah dikarang oleh seorang pengarang yang bernama Sherina Elisa. Buku ini mengandungi 138 muka surat dan telah diterbitkan oleh Bookyard pada tahun 2002. Buku ini bertemakan semangat juang dalam mempertahankan seni bela diri tradisional Melayu yang masih gah sehingga kini, iaitu silat. Izinkan saya mengemukakan isi kandungan buku ini. Antara isi kandungan buku ini ialah: pertama, pengenalan. Kedua, peranan sebagai cucu dan abang di dalam keluarga. Ketiga, semangat setia kawan. Dan keempat, menjadi pesilat yang berjaya. Pengenalan buku. Watak utama dalam buku ini dikenali sebagai Yamin. Kenakasan Min dalam bersilat tidak dapat dinafikan lagi, tetapi itu ketika dahulu. Selepas tragedi yang tidak diingini itu berlaku, di mana dia telah mencederakan pesaing di gelanggang silat dan tidak sengaja mencederakan adiknya, memberikan kesan hitam dan trauma dalam hidup Min. Min mengambil keputusan untuk berhenti bersilat dan fokus melakukan perkara lain. Dia lebih banyak mendiamkan diri di rumah maupun di sekolah. Perubahan lakunya itu membuatkan anak murid kepada atuk Min, iaitu Kamarul, panas hati. Baginya, Min tidak sepatutnya menjadi sebegitu. Min layak berdiri di gelanggang dan menunjukkan kehandalannya. Menarik jalan cerita dari penulis. Penulis tampilkan sisi lain untuk karakter utama, iaitu Min. Min yang nampak tenang dan bersahaja tetapi bergelut dengan jiwanya sendiri. Peristiwa hitam tersebut menjadi halangannya untuk meneruskan silat. Dia suka bersendiri dan lebih banyak mendiamkan diri dari bercakap kerana bimbang akan mengeluarkan ayat-ayat yang tidak sama dengan apa yang diinginkan. Peranan cucu dan abang terhadap atuk dan adiknya. Di dalam cerita ini, Min sebagai seorang cucu dan abang sangat menitik beratkan nilai-nilai yang baik dengan menunjukkan sifat penyayang dan bertanggungjawab terutamanya terhadap keluarga. Rasa hormatnya tinggi kepada orang yang lebih tua, terutama datuk, jiran tetangga dan guru-gurunya sentiasa diutamakan. Beberapa cara yang terbaik untuk menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang terhadap orang yang lebih tua seperti: pertama, membantu menyelesaikan kerja-kerja di rumah. Kedua, minta izin dan makluman jika hendak ke mana-mana. Ketiga, menggunakan bahasa yang lembut dan sesuai ketika bercakap. Semangat setia kawan. Izinkan saya mengupas sedikit mengenai watak Kamarul, iaitu kawan kepada Min. Kamarul begitu percaya dengan skill yang Min ada sehingga dia rasa Min perlu berada di tempat yang sepatutnya. Sayang jika disia-siakan apa yang ada. Kamarul juga sangat yakin apa sahaja benda yang jadi kepada dia, Min akan ada untuk membantunya. Kesimpulannya, menjadi seorang pengamal ilmu seni membela diri bukanlah mudah. Di dalam diri mestilah mempunyai disiplin yang tinggi dan jiwa yang kental, sentiasa bersedia menghadapi apa-apa cabaran yang datang. Ilmu dan kemahiran yang dikuasai perlu digunakan ke arah kebaikan. Tidak boleh disalahgunakan walau sedikit pun. Jauhi sifat sombong dan berbangga diri. Apabila sudah
mempunyai ilmu yang bukan semua orang miliki. Ganjaran daripada buku ini ialah: pertama, seorang yang mempunyai ilmu dan kemahiran yang tidak ada pada orang lain perlulah menggunakannya dengan bijak. Kedua, sentiasa berusaha untuk menjadi insan yang dapat memberi manfaat kepada orang di sekeliling. Ketiga, bersahabatlah dengan ikhlas tanpa meletakkan apa-apa syarat. Keempat, menjadilah anak-anak yang sentiasa bersyukur dengan apa yang dinikmati. Sekian, terima kasih.